Assalamualaikum guys. Daily vlog ke berapa aku tak ingat. Tapi hari ni hari ketiga aku dekat Osaka. Pagi tadi aku lari kan. Aku lari first time dekat Osaka dan juga pakai Rebel V5. Okay. So hari ni matlamat utama nak pergi Nara Park. Kita main-main dengan rusa lah. Okay. Aku rasa macam kena tukar dua train kot, something macam tu lah. So jom kita jumpa bila tiba di sana lah. Okay. Cuaca best hari ni. Dia tak panas sangat dan dia tak terlalu sejuk lah. Okay, masih berangan guys, jom. Okay guys, dekat sini benda ni sedap gila weh. Dah lah murah kan. So kalau macam lalu Lawson ke 7E, kalau ada, kita singgah tapau jap sampai jalan. Okay, baru sampai dekat stesen Nara. Jom kita kena jalan untuk ke Nara Park. Ayo. Tadi kat bawah macam tak ramai orang. Kat atas ni tiba-tiba macam penuh pula orang. Semua nak pergi ke Nara Park. Okay gang, dah nampak rusa dah. Kat tepi ni je. Adik. Rusa adik. Adik, adik, rusa. Adik tu. Adik, dia come to you, adik. Hello. Let's find the baby here. Bye-bye. Bye-bye dia. Bye-bye. Jom kita cari lagi, jom. I don't want to go. Oh, adik. Mami. Okay, I hold this. Ada bagi daddy satu. Daddy, can you please open? Adik takut. Nanti. Okay. Ambil buat. No, daddy, just throw it away. Sini. Makan. Ada sini kat tadi. Daddy, can I have one? Boleh nanti dia. Nah. Ada dia record you cepat. Ambil. Tenang. Sikit. Dah tak ada dah. Oh, it's getting out of hands. Oh, memang jadi violent lah. Dia kat sini. Gila dia pijak aku punya 9060 ni. Wey. Come on lah weh. Jangan shake mami lu. Mana mami? No biscuit for you. No biscuit. Oh, tu mami kat depan tu. Oh, memang ganas lah. Tapi tu lah, dia orang lapar kan. Kita bagilah. Memang merata-rata lah. Ingatkan sikit je. No biscuit. Dia macam ni lah. Dia macam apa, kalau kat Malaysia kan, area aku memang banyak anjing kan. Sini memang banyak gila lah dia punya rusa. Kau tengok ni dekat dia punya park lah. Hello. I'm scared to go. Dia memang out of control ni. Pantang
kau pegang crackers tu memang kena serang lah kan. Tapi saya tak ada apa pun. Kasut aku dia pijak, baju aku dia gigit, seluar dia gigit, kamera pun dia hampir nak gigit dah. Tapi tak ada apa-apa pun lah. Ya, kalau tengah jalan kat sini memang dengar lah ada orang kat sana terjerit, kat sini terjerit. Tu maknanya kena serang dengan Rusia tu. Tapi yang aku pelik, orang yang jual cracker tu dia tak serang pula. Padahal kat situ lagi banyak. Kan? Dia mesti ada satu pakatan lah dengan dia orang ni. Hey, don't disturb my son. Don't disturb my son. Bye bye. Hey, jangan kacau anak aku. Go. Lari. Daddy, give me one more. Ada sini. Daddy, give me one more. Ada, bagi dekat sana pula. Lari ke sana. Dia nak makan. Aras, lari sana, situ je tengah jilat. Janganlah buang, bagi kat dia. Ni ada ni. Daddy, it's coming. Alright, this the second last one. Daddy, it bit me. Daddy, it bit me. Mana? It bit me here. Okay guys, ni aku cakap ni kalau kau tengok kat sini ni ada rusa kan. Lepas tu dekat situ kau tengok makanan dia. Lihat je dekat atas tray tu. Nampak orang jual ni kan, atas tray dia. Tapi dia ni buat tak tahu je. Tengok dia ni pun nampak. Ni padahal kat sini je nampak. Betapa dekatnya. Ada konspirasi weh. Ada pakatan antara apa? Pengusaha biskut dengan rusa-rusa kat sini lah. Aku pasti lah. Sekarang ni pula kita orang tengah jalan ke Todaiji. Tengok map sikit. So dekat Nara ni sebenarnya macam-macam lah kan. Ada dia punya temple, lepas tu ada museum. So Todaiji ni dia punya temple. Tengok dia punya ni lah, apa cultural heritage value dia kan. Aku rasa tempat macam ni kalau lari memang best gila lah kan. Tapi kita berjalan 10 minit kot tadi daripada Nara Park ni. Jadi ramai kat sini. Tapi hari ni hari Isnin pun orang ramai. Kalau weekend aku rasa memang confirm ramai gila lah. Sekarang ni pukul 12 tengah hari ni, tapi memang tak panas lah. Dia kalau macam dekat tempat ni, kalau macam kita apa aktiviti dia mostly memang sightseeing lah kan. Jadi kalau macam kau expect lebih daripada tu, tak boleh lah. Dia memang countryside kan. Lepas tu jalan-jalan macam ni, layan scenery. Lepas tu historical places memang best lah. Cantik. Kalau tengok video ataupun gambar, aku rasa memang tak do justice lah. Dia memang kena tengok
apa depan depan lah. Dekat sini pun banyak dia crackers guys. Nampak? Dia tunjuk dia cracker kat dalam. Dekat sini pun memang ramai dia orang. Gerbang. Dia jalan pergi belakang dia. Okay. So kalau korang tengok vlog ni, maknanya korang layan sightseeing kat area ni kan. Tadi si ada satu rusa ni, dia makan aku punya kertas itinerary. Dah aku tak tahu dah lah dia makan tu hari ketiga hari ni punya. Dah aku dah lupa dah apa benda nak buat hari ni. Aduh boy. Tak cukup dengan cracker dia orang ni kan. Semua benda dia nak makan. Ni orang cakap asal benda boleh makan kan. Tapi memang rusa ni dekat mana-mana lah ada. Dia macam dekat tempat gini, kalau kau berjalan tu tak rasa penat tau. Lagi satu sebab weather lah kan. Kodaiji Museum. Jadi guys, dah settle dekat apa, Todaiji and Nara Park tadi. So sekarang ni kita orang tengah jalan cek makan lah kan. Kalau search kat Google ada lah nearby punya halal restoran. Lepas tu kita nak pergi tempat mochi lah, yang famous tu kan. Mochi beating experience. Dan lepas tu aku rasa kita balik ke Osaka, pergi Dotonbori. Kita tengok Glico Running Man. Until you get. Until you get. Until just until you get. Grab it. More ice cream for you. They'll give you more if you steal him. Sekarang ni dah kenyang makan. Kita pergi tengok mochi beating kan. Lepas tu kita beli sikit lah. Orang cakap kena beli panas-panas sedap kan. Ni kot. Ni beratur memang panjang gila. Tapi sebenarnya diorang tunggu mochi beating tu je kan, ataupun mochi pounding kan. Kalau nak beli boleh pergi depan tu. Aku tengok lah, kalau macam sempat kita tengok dia pound. Kalau tak beli betul cabut dah kan. Lepas ni kita nak pergi Dotonbori. Okay. Dia kata order here, no line. Tak beli. Okay, tengah mochi pounding. 거기서 안 보일걸? 보여. Settle, itu je.
Betul-betul nice share lah dia buat. Dah boleh cabut lah, jom. Orang pun dah beransur ni, jom. One. Take away. Nami. Rahaf, let it. Your mouth is covered in dust. Sedap tak? Ha. Adik nak try? Tak nak. Like it? Just follow it. Nak pula, ada nak. Ni apa muka macam tu tu? Nak lagi? Tak nak dah? Nak lagi? Sedap lah, dik. Nah. Sedap Mami. Okay guys, sekarang ni dah pukul 4 lebih petang. So kita orang daripada Nara tadi naik train straight ke apa nama stesen ni Kintetsu Nipponbashi. So dekat sini dah dia kata 8 minit walk sampai ke Dotonbori. Okay, so rasa dekat Dotonbori ni ada Glico Running Man. Lepas tu mungkin ada street food yang halal yang boleh dicuba, ataupun banyak shopping mall lah kan. Aku rasa memang bahaya ke boleh buat pengambil duit ke okay. So ni lah stesen apa nama dia, Nipponbashi. Family Mart lagi. Okay, so kita keluar dan kita jalan ke Dotonbori. Aras, si Donald Trump. Yeah. Ni Mami, order ni memang pack gila lah orang kan. Macam-macam kedai ada kat sini. Tapi sebab bawa hari ketiga kan, tak boleh beli banyak barang kat sini. Risiko kita kena eliminate risiko kan. So jalan-jalan sambil tengok-tengok dan kita menghala ke Glico Running Man. Jadi nak beli yang macam tu lah jadi. Sekarang ni guys, aku ada dekat depan ni Onitsuka Tiger. Kalau macam Malaysia memang suka lah kan datang Onitsuka Tiger beli kasut ni kan. Macam malas lah nak beli kan. Sebab aku rasa dulu musim lah agak nak pakai apa Tiger ni. Tapi sekarang ni aku rasa tak sangat lah kot kan. So tapi kat dalam tu aku tengok memang penuh lah. Memang hype gila kedai ni. Tapi kita pass dulu untuk benda-benda lain lah. Okay. Orang tengok iklan apa? Apa dia ambil gambar semua kat situ? Tu dah tu. Wow, Aras. Ada nak naik tu tak? Boleh. Okay guys, dah sampai dekat sini. Spot paling famous lah dekat Dotonbori kan. Ada sungai. Lepas tu ada tu conveyor tu. Jadi, Ha? kat atas tu. Mana? Sini. Jom lah, jom. Kat atas tu macam ada pot best kan. Apa gachapon. Lepas tu boleh tengok sini lah. Okay guys, dah sampai dekat tengah-tengah ni. Spot paling famous dekat Osaka aku rasa kan ni. Ni dah mercu tanda Dotonbori, Glico Running Man.
Okay. Lepas tu orang ramai gila lah. Lepas tu makin malam makin meriah lah kan. Ada apa? Ada boat ride. Tapi aku tak pergi lah boat ride kan. Dengan baby lagi. Baby tengah tak selesa ni. Dia tak nak duduk dalam apa, dalam stroller. So aku memang kena pikul lah. Nampak? Cantik guys. Kalau datang sini memang wajib lah. Ni port wajib kan. So aku nak pergi kat sini, naik atas ni, dekat tu. Dia kata scenic place. So dekat situ ada gachapon. Anak aku yang besar tu memang tak habis-habis lah. Jumpa benda tu memang dia nak spin. Dah berapa banyak dia belanja pun aku tak tahu lah kan. Memang masak lah, masak. Biar aku tak jumpa. Mana pula wife aku ni? Scenic place kata dia. Memang view cantik lah di atas ni. Tu kat bawah kan. Atas ni clear je. Tu nampak ada boat ride. Ni. Boleh tahan lah duduk atas ni. Boleh kata hack juga lah kan. Kalau nak ambil gambar clear ke tu, naik dekat atas ni. Okay guys, sekarang ni dah pukul 6.10 petang. Tapi dah macam kalau kat Malaysia aku rasa mungkin pukul 7 suku malam macam ni kan. Dia punya keadaan dia. So sekarang ni aku pun dah nak balik. Okay. Tapi macam biasa, walaupun dah pau macam-macam, anak aku nak singgah lagi satu gachapon yang ni lah. Tadi dia nampak apa, Jason Voorhees pula kan. So dia nak beli tu. And then kita orang akan patah balik ke train station and balik Airbnb lah. Okay. So tu je aku rasa aku punya hari ke 3 dekat Osaka. So kita jumpa lagi guys dalam edisi berikutnya, hari keempat di Osaka. Okay. Dan macam biasa, kalau macam korang tak follow lagi, tak subscribe lagi channel and stuff, jangan lupa klik subscribe button kat bawah dan tekan loceng kat sebelah dia guys. Kita jumpa lagi dalam video berikutnya. Bye bye.